So bos, dia cong Rabi, baik punya macam biasa. Macam biasa, itulah kerja dia daripada dulu. Cong memang baik punya, mandra-mandra macam tu je. Bila bos cakap saya tak ada masa depan kat grafik, saya pun dah macam duk fikir-fikir. Betul ke? Aku ni cepat kena convince tu. So, habis je Rabi orang kata mengambil cuti 2 minggu untuk berfikir solat istikharah dan berjumpa ramai orang untuk tanya pendapat sama adakah Rabi patut meneruskan apa yang saya buat, apa yang saya kena buat ni. And saya decide untuk saya teruskan. Sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu kan. Saya pun bila bos cakap saya tak ada masa depan kat grafik, saya pun dah macam duk fikir-fikir. Betul ke? Aku ni cepat kena convince tu. Dan tu apa-apa bos cakap semua aku percaya. Kau budak kan? Kena mandaram. Aku kena mandaram. Kau fresh, graduate lah. Kau fresh lah time tu kan. Dia mandaram aku macam tu, aku semua benda aku percaya. Dia pula ada experience macam-macam. So, okay lah, kita buat je lah kan. So Rabi decide untuk Rabi teruskan buat sale dekat Icon Plus. So kita dekat Icon Plus tak lama. Rabi dekat Icon Plus sekejap saja. Setahun lebih juga Rabi buat sale dekat Icon Plus. Banyak juga daripada sale, lepas tu buat operation, buat semua benda. Bos memang lepaskan Rabi untuk buat segala-galanya. Sebab dia cakap, saya dah go through proses ni, saya nak Rabi pula rasa apa yang saya rasa dulu untuk melalui semua fasa-fasa tu. So bila kita ada team, kita tahu. Team tak boleh nak cong kita. So itu yang apa bos ajar Rabi masa Rabi di Icon Plus lah as a sales team. And then macam-macam Rabi belajar. Daripada kau buat grafik, kau terus kena buat sale, kau kena call orang, kau kena kena WhatsApp dengan orang, kau kena deal dengan orang. Kau buka booth. Ingat tak masa kita buka booth dulu? Ya Allah, tak pernah buat seumur hidup Rabi, tapi time tu Rabi kena buat. Banyak benda, Icon Plus banyak mengajar saya, banyak mengajar kita, banyak mengajar bos. Cop! Korang kalau nak jual bag ataupun nak beli handbag, tekan link dekat bio. Bye! And then tiba-tiba termuncullah planning nak buat Icon Lux. Icon Lux lah baru muncul selepas setahun lebih Rabi di Icon. So bos, dia cong Rabi, baik punya macam biasa. Macam biasa, itulah kerja dia daripada dulu. Cong memang baik punya, mandra-mandra macam tu je. Rabi. Dan tu Icon Plus buat supplement RM189. Dia cakap, Rabi kau nak tak buat Icon Lux ni? Icon Lux sebenarnya ribu-ribu dek. Icon Lux sebenarnya ribu-ribu dah tu. Itu aku duk fikir, barang ni 500 pun aku macam mana aku nak jual? Bayangkan yang ribu-ribu yang lain kan. Lepas tu Rabi cakap macam biasa lah, aku cakap tak boleh. Dulu saya jenis memang tak boleh je. Semua benda Rabi cakap tak boleh. Saya tak nak sebab saya dah selesa kat Icon Plus. And then dia kata tak apa Rabi, kita cuba. Dia cong macam biasa lah, macam mana dia buat kat intern. Aku intern tu, time tu lah dia buat benda yang sama. Kau fikir je, copy paste. Copy paste je. Dia tak belajar daripada yang first. Tak belajar. Senang kena cong. Senang kena gula-gula. So, saya diserak masuk dan dipindahkan ke Icon Lux. So, antara staff pertama juga ya. Saya adalah staff terawal Icon Lux bila Icon Lux ditubuhkan. Ya, time tu tak ada siapa-siapa lagi. Operation team tak ada, sales team tak ada. Semua tak ada. Back to zero balik. Dia macam orang start from scratch lah. Basically tak ada SOP, tak ada sistem, tak ada management, tidak ada zero. No, nothing. And paling best sekali, bos tak ada knowledge apa-apa pasal luxury punya item. Aku lagi tak ada. Aku boleh termakan dengan apa yang dia nak buat. The blind, who leads the blind. The blind. Itulah kita. Itulah yang boleh di-applykan di sini. Nampak tak? Kita dua ni adalah contoh terbaik. Blind leads the blind. Okay? Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installmen serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang.